Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kejayaan Malaysia menjadi tuan rumah sidang kemuncak ASEAN ke-47 baru-baru ini seharusnya menjadi kebanggaan seluruh rakyat tanpa mengira fahaman politik dan bukannya dijadikan bahan kecaman atau perbalahan. Anwar berkata antara kejayaan besar yang dicapai semasa penganjuran sidang kemuncak itu termasuk penerimaan Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN serta mentemerainya Perjanjian Damai Kuala Lumpur antara Thailand dan Kemboja yang wajar dijadikan kebanggaan bersama rakyat Malaysia. Perdana Menteri menegaskan kejayaan Malaysia juga dapat dilihat apabila berjaya menghimpunkan pelbagai pemimpin dunia dan kuasa besar termasuk Amerika Syarikat AS, Rusia dan China serta wakil blok BRICS yang turut mengadakan beberapa pertemuan dua hala bersama Malaysia sepanjang sidang kemuncak ASEAN ke-47. Bagi saya, terbukti bahawa akhirnya Malaysia dikterah. Bukan soal Perdana Menteri. Malaysia lebuh raya kita hebat, pembangunan kita hebat, itu satu dunia. Perhatikan itu kebanggaan. Saya sebagai anak Malaysia saya bangga, ya, kerana liputannya puluhan juta lihat, ya, tentang kejayaan kita, jalan raya kita kena disebut di situ. Anwar berkata pengiktirafan antarabangsa termasuk daripada kuasa besar seperti AS terhadap peranan aktif Malaysia dalam menjayakan rundingan damai di rantau ini jelas membuktikan keupayaan diplomatik negara yang semakin diyakini dunia. Betul dia ada peranan, betul banyak negara yang ada peranan, tapi dia iktiraf. Mediation efforts led by Prime Minister of Malaysia. Ya. Tapi tentulah kenyataan itu menyakitkan setengah yang memang ada hati tersakit. Baik. Sebab kita sebagai negara membangun, berkembang dan relatif kecil harus bekerja untuk meningkatkan perdagangan dan perlaburan dengan semua. Apatah lagi dengan keadaan sekarang di mana nama kita harum. Nama Malaysia harum. Ya. Dan ini kalau lihat umpamanya dalam sejarah ini ulung-ulung kali berlaku. Gunalah kesempatan ini untuk bangunkan negara. Janganlah rasa sakit hati kerana kejayaan negara. Ini kejayaan negara. Anwar ketika sesi waktu pertanyaan menteri di Dewan Rakyat pada Khamis berkata, turut menegaskan ketua pemimpin pastinya bersilih ganti namun usaha untuk membangunkan negara perlu sentiasa kekal diangkat. Perdana Menteri boleh datang dan pergi. Perdana Menteri, saya tegaskan semula, Tan Sri. Perdana Menteri boleh datang dan pergi, naik dan jatuh. Tapi negara mesti diangkatkan. Anwar berkata pencapaian tersebut membuktikan kemampuan Malaysia mengimbangi hubungan antarabangsa dengan prinsip berkecuali dan kesederhanaan. Anwar turut menegaskan bahawa perhatian global terhadap Malaysia tidak seharusnya dianggap sebagai kejayaan peribadinya semata-mata. Sebaliknya hasil kerja keras puluhan ribu pejabat awam dan sukarelawan yang menjayakan penganjuran sidang kemuncak berprofil tinggi itu.